Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita masih lagi dengan bab riya, tuan-tuan sekalian. Kita masuk kepada topik istiqamah ataupun dalam bahasa Inggeris consistency. Consistency. Istiqamah ni maksudnya kita kadang-kadang kita boleh buat, kita dapat satu amalan kita buat, tapi tak kekal, maksudnya dia orang kata hangat-hangat tahi ayam, maksudnya kan. Kerana mai semangat tu dia tahajud dia dan lepas tu mai tak ada mood tuan-tuan sekalian, tinggal witir saja. Tinggal witir, tuan-tuan sekalian, kan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita jangan buat ibadat dengan mood lah, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh bergantung kat mood. Maksudnya kita kena disiplin. Apa beza mood dengan disiplin ni? Mood ni dia emosi. Emosi ni biasanya dia tak stabil, tuan-tuan sekalian. Emosi dia tak stabil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tak semangat. Tapi kalau disiplin apa? Ni dia punya disiplin, takrif disiplin. Kita buat walaupun kita tak mahu sebab ia perlu. Kita buat walaupun kita tak mahu, maksudnya tak ada keinginan, tapi sebab ia perlu. Bangkit juga. Walaupun tak ada mood nak bangun, tuan-tuan sekalian, bangun juga. Sebab apa? Sebab ia perlu. Jadi kalau orang yang disiplin ni, insya-Allah dia akan sampai kepada matlamat dia. Kalau ikut mood, tuan-tuan sekalian, teruk lah. Dan kita ni banyak mood yang nak bangun, tak nak bangun. Kunci dah jam, nak bangun, tak nak bangun. Satu lagi saya nak beritahu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau nak buat apa-apa, tuan-tuan jangan tangguh. Kebaikan ni jangan tangguh. Sebab bila tuan-tuan tangguh tu, apa makna tangguh? Tuan-tuan memberi alasan kepada fikiran kita untuk mencari alasan. Lagi panjang masa tuan-tuan tangguh kan, saya nak sedekah jap-jap. Jadi kalau tuan-tuan fikir kalau nak sedekah dah, buat cepat. Benda baik jangan fikir lama. Sebab kalau tuan-tuan buka ruang, dia akan cari berbagai excuse untuk apa? Untuk kita tidak melakukan kebaikan, maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Baik, ketaatan hati seumpama itu, maksudnya kena jaga, tuan-tuan sekalian, sebelum ibadat kita kena jaga bagi betul-betul luruskan niat kita. Sebelum niat kita kena lurus, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jangan bercampur dengan kepentingan yang lain. Kemudian bila beribadat, jaga-jaga, takut-takut terusik hati kita, terlintas. Kadang-kadang dia riak ni bukan datang semestinya datang sebelum. Dia kadang-kadang tengah-tengah pun dia datang, maksudnya tengah beribadat pun dia datang. Kemudian tuan-tuan sekalian, jaga elok-elok. Kemudian bila habis ibadat, kena jaga dah Ustaz. Ya, kena jaga juga tuan-tuan sekalian. Sampai bila? Sampai amalan tersebut sudah lagi menjadi isu kepada kita. Contohnya kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan buat kebaikan sedekah, nak buat tu niat kena jaga, waktu buat kena jaga, bila dah habis pun kena jaga, tuan-tuan sekalian. Sampai bila? Sampai dia tak ada isu lah. Dia dah keluar daripada kotak fikiran kita. Maksudnya insya-Allah selamat dah. Tapi selama mana duk ada lagi, duk main lagi, tuan-tuan sekalian, waktu tu risiko lagi. Kadang-kadang lepas tu dia timbul. Kadang-kadang iblis dia pandai. Dia pi cubit kawan kita, suruh tanya, kan. Kawan kita pun pi tanya, kan. Macam mana pi umrah, dengar kata pi umrah baru ni. Kan. Kita lama dah nak cerita, tapi kalau nak cerita takut riak, kan. Tiba-tiba pi cerita, nampak sangat riaknya. Tiba-tiba kawan pi tanya, macam mana ni? Kata dengar kata pi umrah baru ni, macam mana? Saya boleh masuk Raudhah, duduk lama, boleh doa habis satu buku tu.
Seronok dia cerita. Kepuasan tuan-tuan sekalian. Benda-benda baik, kelebihan ni, kalau boleh cerita ni, satu kepuasan. Tapi risiko dia apa? Maksudnya dia panggil riak yang tersembunyi. Sepatutnya kalau dah dapat tu kebaikan tu, tutup rapat. Ulama kata macam mana? Macam tutup aib. Malah lebih perlu untuk kita tutup daripada aib kita. Tak nak siapa tahu lah. Tapi nafsu tuan-tuan sekalian, meronta-ronta kan. Kalau boleh lah, siapa-siapa tanya kan, boleh aku cerita. Ini jaga-jaga keseronokan tuan-tuan sekalian. Memang nafsu macam tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, dia kan sikit kalau sebut tentang nafsu ni, memang dia punya design dia macam tu. Dia suka benda-benda yang macam tu, perhatian manusia apa semua. Sebab tu kita jangan ikut nafsu, kita ikut akal, fikir sikit maksudnya. Tujuan kita apa maksudnya. Sebab tu kalau kita ikut kebanyakan ni tuan-tuan sekalian, emosi-emosi yang timbul ni maksudnya kebanyakan dia spontan. Dia spontan, macam kita panggil instinct. Kita panggil instinct. Bila jadi macam ni kita respon macam ni, itu dia panggil instinct. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan berhenti sekejap, tuan-tuan fikir sekejap, maksudnya renung sekejap, lepas tu kita respon, itu dia panggil wisdom. Kita panggil wisdom. Dia panggil kita, kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut, dia kata emotion is instinct, but response is wisdom. Respon wisdom ni tuan-tuan jangan faham, jangan salah faham juga. Respon ada dua. Pertama kita sebut respon is wisdom tu, dia lawan kepada reaction. Reaction benda tu instinct juga. Kalau kita timbul satu yang trigger kita, stimulus, dan reaction itu instinct. Tapi bila kita renung, fikir, itu wisdom. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh jarakkan, dia macam ni jarakkan sikit antara stimulus dengan respons tu, tuan-tuan boleh jarak. Lagi tuan-tuan jarak, lagi baik. Contohnya orang bagi kita marah, orang puji kita, tuan-tuan sekalian. Biasa orang puji kita suka reaction. Orang bagi kita marah, itu dia panggil reaction. Stimulus, reaction. Tapi kalau tuan-tuan boleh create gap antara reaction tu, tuan-tuan sekalian, itu dia panggil respon. Create gap. Renung dulu, orang puji. Bila dia puji, kita suka. Jaga-jaga, ni bab ibadat. Bab ibadat, aku bukan cari sukanya manusia. Kan jaga-jaga, takut nanti jadi riak maksudnya. Tapi kalau bab dunia orang puji, tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, kita pandai masak, orang puji apa semua, tak ada masalah. Tapi ibadat tak boleh masuk maksudnya. Kalau kita ambil bahagian daripada pujian tu, takut-takut tuan-tuan sekalian itu dah jadi riak. Sebab apa? Kita dahagakan pujian manusia. Jadi kita renung, fikir, pada waktu tu baru kita respon. That is wisdom. Itu baru nama kebijaksanaan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kongsi satu ini bagus juga bila saya dengar, saya baca apa semua, tuan-tuan sekalian. Kita ni, emosi kita ni, tuan-tuan sekalian, fikiran kita, cara kita berfikir, dia bukan untuk perkembangan, growth. Dia untuk survival. Bila orang bagi kita marah kita, orang provoke kita, fight or flight. Kalau kamu boleh lawan, kamu lawan. Kalau kamu tak boleh lawan, lari. Dia bukan fikir tentang bagaimana kita nak berkembang, kita nak belajar sesuatu, tak. Sebab setting emosi kita survive maksudnya kan. Kalau malu, isolate diri kita, jangan masuk. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita malu, kita isolate, tuan-tuan sekalian, ya survive, tapi kita tak berkembang. Kita tak berkembang. Contohnya kalau orang jumpa kesilapan kita kan, on detect kita punya kesilapan, kita blame. Ini satu lagi, blame. Tuan-tuan sekalian, bukan saya, ini bukan salah saya kan, salah dia. Tuan-tuan, kenapa kita blame? Survival maksudnya. Dia apa advantage blame? Comfort. Blame give comfort. Kan kita tekankan, kita bersalah kan, macam mana aku nak selamatkan diri aku? Blame lah kan. Jadi bila blame apa faedah untuk kita?
blame give comfort. Tapi but it kills your growth, maksudnya. Tapi dia akan bunuh kita punya perkembangan. Sebab kita dah sempurna. Kita dah sempurna. Yang tak sempurnanya orang. Kamu yang salah. Kita dah sempurna. Ya, kita rasa selesa, tuan-tuan sekalian. Tapi kita tak berkembang. Kita tak belajar sesuatu. Kita tak memperbaiki diri kita. Dan satu lagi, tuan-tuan sekalian, apa risiko dia? Tuan-tuan, short term comfort, tapi long term guilt. Apa guilt? Rasa bersalah. Dan lain sekali orang 10 tahun dah maju ke hadapan dah, kita duduk macam tu. Lama-lama kita menyalahkan diri kita. Ni dah aku tak nak belajar, kan, sombong, ego dan sebagainya. Ini bahaya dah. Bahaya. Ada advantage dia, ada disadvantage dia. Dan saya nak bagi tahu satu lagi, tuan-tuan sekalian, untuk kita prepare kita punya mental kita ni, setting mental kita. Growth comes with pain. Growth comes with pain. Sebab tu orang kata apa? No pain, no gain. Kenapa kita tak berkembang? Sebab setting kita, mental kita macam tu. Kita nak ambil jalan baru. Dia bagi contoh macam ni, tuan-tuan sekalian. Kita ni apa? Kita dari kecil kita diajar untuk hasad dengki. Hasad dengki, tuan-tuan sekalian, pentingkan diri semua. Tapi ni tak boleh. Kita kena ubah. Tuan-tuan sekalian, bila kita nak ubah, tak best. Dia macam jalan. Satu jalan raya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan guna tiap-tiap hari. Best tak? Best tak? Tapi kalau tuan-tuan nak buat jalan baru, tuan-tuan sekalian, tak best. Jalan baru ada batu-batu, ada apa, halangan-halangan, tak best. Tapi kita kena ubah ni. Sebab benda ni tak betul, kita kena ubah. Bila tuan-tuan ubah kan, tuan-tuan sekalian, tak best. Sebab benda baru, kan. Jadi kita terus dengan jalan lama. Tapi kalau orang faham, dia fikir, dia renung, I have to grow. But growth comes with pain. Maka dia keluar daripada dia punya discomfort dia, kan. Dia keluar daripada discomfort, dia buat. Tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan mula berjalan atas jalan baru, saya kena jadi seorang yang penyayang, saya jadi seorang yang penyabar, menghargai. Memang tak best sebab kita dah lama dengan keegoan kita semua. Jadi kita buat jalan baru. Tuan-tuan sekalian, lama-lama jalan ni, tuan-tuan sekalian, dia mula-mula susah, kan. Lama-lama kita duk pijak selalu, jalan selalu, lama-lama dia jadi terang. Jalan lama apa jadi? Penuh dengan rumput dan lalang. Dia macam tu. Kalau tuan-tuan, kalau kita perlu perubahan, yes, at the beginning it is pain, discomfort. Tapi we have in order to grow, we have to, maka tuan-tuan create jalan baru, dan akhirnya jalan lama akhirnya akan tertutup secara sendiri. Macam tu juga kalau dari segi emosi, kan, tuan-tuan sekalian, kalau kita panic attack. Bila panik, kan, tuan-tuan, bila panik, mula-mula tuan-tuan sekarang create jalan, dia orang kaji dalam otak kita. Sebenarnya dia masuk ke hati, tapi sebab tak boleh nampak hati, dia orang boleh nampak otak saja, tuan-tuan sekalian. Dia panggil neural path. Orang yang, tuan-tuan sekalian, bila dia anxiety, dia depression, mula-mula dia tak ada jalan lagi, tapi lama-lama dia duk reinforce, jalan dia semakin besar, kan. Panic, kan, I'm panic. Maksudnya dia duk, bila berlaku sesuatu, I'm panic. Lepas tu dia ikut keinginan tu. Bila emosi dia suruh, dia keluar. Tuan-tuan sekalian, dia tak lawan. Bila tak lawan, lama-lama dia punya jalan dia jadi besar. Lama-lama dia dah selesa dengan tu, tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya dia jadi karakter dia panik. Jadi bila macam mana nak ubah dia, tuan-tuan kena create jalan baru. Dah tak ada apa ni, I'm okay. Susah, memang susah. Sebab tuan-tuan nak create jalan baru, kan. I'm okay, deep breathing. Semua okey, alhamdulillah, God with me, Allah with me, semua. Tuan-tuan sekalian, memang susah, tapi tuan-tuan create new jalan baru, tuan-tuan sekalian. Setiap kali berlaku macam tu, tuan-tuan sebut, create jalan baru, guna jalan baru, I'm okay. Lama-lama apa berlaku kat jalan lama? Jalan lama terkatuk. Akhirnya jalan baru semakin selesa. Tapi kita tak, kita ikut je jalan lama, kan? Ikut je jalan lama. Kita tak tahu jalan baru ni apa berlaku, ikut jalan lama. Akhirnya apa? Akhirnya kita tak berkembang. Kalau baby
nak ikut selesa tuan-tuan sekalian, dia merangkak sampai dewasa. Kenapa nak perlu berjalan? Berjalan kan berdiri jatuh sakit, merangkak je lah. Tapi tuan-tuan sekalian, sampai bila dia nak merangkak, dia perlu membesar, dia perlu grow, dan growth comes with pain. Dia panggil growth mindset maksudnya. Kita banyak tak berkembang sebab tu, mana cukup apa yang ada apa semua, tak berkembang duduk macam tu. Ilmu pun cukup lah, takat nak amal, takat nak masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, tak payah lebih-lebih. Tuan-tuan sekalian, lama-lama kita tak berkembang, tak berkembang. Baik. Ketaatan hati seumpama itu. Jadi konsisten, jaga sebelum beramal, ketika beramal dan selepas beramal, kena jaga betul-betul hati kita supaya tak disentuh oleh riak dan keadaan ini kita kena kekalkan sampai kita selesai daripada semua amal ketaatan kita, sehingga kita merasakan tidak perlu lagi hendak diperlihatkan atau diceritakan amalan itu kepada orang lain. Tutup buku habis. Tapi tuan-tuan sekalian, saya kalau boleh, kalau tuan-tuan tunggu nak tutup buku, takut lambat. Iblis dia takkan biarkan. Aku tak boleh halang kau kan, kau buat kan, tapi macam mana aku nak spoilkan juga. Plan B, tanamkan riak. Jadi kalau boleh jangan buat ni. Kita jangan sedekah. Kamu jangan sedekah. Kamu jaga duit kamu akan susut, jangan sedekah. Tapi lawan juga. Bila lawan berjaya, kita sedekah. Bila lawan berjaya sedekah, Iblis kata, kau tunjuk sikit ni, kau sedekah banyak ni, orang lain tak buat macam ni kan. Dia rosakkan tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan tunggulah habis itu lagi. Kadang-kadang Iblis pandai lagi. Dia tanya, kawan-kawan tanya apa semua, tuan-tuan sekalian, dia mula cerita. Saya dalam bab sedekah ni, saya tak kisah sangat. Selalu paling sikit pun kira RM10 ke atas lah. Tuan-tuan sekalian, dia nak cerita. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat lah, tutup buku cepat. Kalau boleh tutup buku cepat. Habis amalan, tutup buku cepat. Macam mana? Double L. Lakukan, lupakan. Tak mungkin lah. Kalau kawan tanya, tukar tajuk lain. Kan? Kawan tanya tajuk. Kalau kawan tanya, jawab sepatah. Bab ibadat lah. Bab kelebihan, kawan tanya sepatah, jawab sepatah. Tak payah nak hurai. Tak payah nak hurai. Dengar kata pergi umrah baru ni, Alhamdulillah, semua okey, Alhamdulillah, kesihatan okey, ibadat pun okey, Alhamdulillah. Dah. Tak payah nak hurai maksudnya. Soalan dia, jawab soalan dia. Dan tak payah hurai, sebab soalan dia bukan explain. Soalan dia bukan explain. Kalau tuan-tuan soalan dia explain lah lain. Kalau orang tanya bukan explain, orang tanya sekadar nak tahu je. Tapi kita yang semangat explain. Kadang-kadang 5 markah kita explain sampai 30 markah. Setelah disempurnakan dengan sesempurna yang mampu, buat yang terbaik. Ni jaga tuan-tuan, Iblis pandai. Dia timbulkan kelemahan kita. Kau banyak kecacatan, ibadat kau ni banyak kecacatan, teruk kau ni maksudnya tuan-tuan. Ni jaga-jaga. Buat yang terbaik. Selebihnya kalau Iblis timbulkan banyak kekurangan, ya Allah, cakap bagi tahu Allah. Allah lagi tahu kot hati kita. Tuan-tuan sekalian, dia maha mengetahui. Cerita kat dia. Kalau rasa kekurangan, banyak kelemahan, cerita kat Allah. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik. Ya Allah, sekadar ilmu ku, insya-Allah aku akan belajar lagi. Tuan-tuan sekalian, ya Allah maksudnya. Jadi tuan-tuan sekalian, cerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Iblis dia pandai, dia timbulkan kelemahan tu maksudnya. Maka hendaklah kita merasa takut dan khawatir terhadap amalan tersebut. Barangkali khawatir apa? Barangkali amalan tersebut telah dicampuri oleh riak yang tersembunyi. Maksudnya kena ada sentiasa rasa bimbang, padahal kita tidak menyedarinya. Seterusnya kita juga harus menaruh bimbang kemungkinan amalan tersebut diterima ataupun ditolak. Ini kena ada, rasa tu kena ada. Sebab itu orang kata, ulama kata, kalau kita rasa selamat, tak selamat maksudnya. Kalau rasa selamat, tak selamat. Kalau kita rasa bimbang, takut, insya-Allah maksudnya. Insya-Allah. Tapi jangan bimbang. Kalau tuan-tuan rasa bimbang, takut, mungkin dahi berkerut juga, simptom sama tuan-tuan sekalian, tapi emosi berbeza. Orang yang bimbang kerana dunia, takut dunia,
dia punya konsekuen dia, emosi dia apa, stres, dia tertekan. Tapi kalau orang yang bimbang juga, tapi akhirat takut Allah Ta'ala tak terima amalan dia, jiwa dia jadi tenang maksudnya. Ini tuan-tuan sekalian, ketenangan tu beza. Don't judge by symptom. Maksudnya jangan kita menghukum berdasarkan simptom. Ustaz, saya tengok dia stres Ustaz, kan? Imam Ghazali tuan-tuan sekalian, waktu dia merenung berfikir tu tuan-tuan sekalian, bila barat kaji tentang Imam Ghazali, dia kata Imam Ghazali ni psikosomatik dengan sebab dia stres sampai dia tak bergerak, susah nak bergerak. Barat kata psikosomatik. Tapi tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang kita takut, bimbang tuan-tuan sekalian, tapi walaupun simptom sama, tapi jiwa kita tenang, bahagia, menangis teresak-esak. Kalau tuan-tuan sendiri observe, jangan observe orang. Tuan-tuan sendiri observe, bila tuan-tuan menangis tengah malam kan, dalam keadaan teresak-esak, betul-betul air mata meramu semua, tuan-tuan tengok tangan kita akan kita genggam, berkerut semua, dahi berkerut semua. Tapi ya Allah, kalau boleh kita nak kekal dalam macam tu, biar air mata terus laju, bahagia sangat tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tuan-tuan asyik menangis kerana dunia, tak lama tak lama tuan-tuan sekalian, stres, tertekan semua. Dia nampak, kalau orang macam tu, dia pergi dapur, dia nampak benda tajam, dia apa, dia naik tempat tinggi, dia nak kira nak terjun di tepi atas jambatan sungai, dia kira nak terjun. Itu dunia. Tapi kalau akhirat tak macam tu. Akhirat tak macam. Sebab tu dalam urusan dunia ni, tuan-tuan sekalian, berpada dalam berakhirat, tuan-tuan nak press lah. Tapi jaga-jaga juga tuan-tuan sekalian, musuh kita sentiasa ada. Sebab tu buat dengan ain, jangan rigid sangat. Saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan stres kerana agama, saya nak bagi tahu itu salah faham. Tapi jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Iblis dengar iblis main. Lain-lain sekali longgak terus. Tuan-tuan sekalian. Saya nak istiqamah. Saya nak istiqamah tahajud sebelah. Campur dengan sunat muakkad, campur dengan solat fardu, jadi 40. Sehari 40 rakaat sembahyang, significant 40. Jadi dia istiqamah tu sekarang sebelah apa? Tahajud 4 rakaat, 2. Lepas tahajud dia buat taubat 2 jadi 6. Kemudian dia buat apa? Dia buat hajat 2 jadi 8. Dia tutup dengan witir sebelah. Campur sunat muakkad, campur solat fardu, campur semua jadi 40. Istiqamah dia tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dengar ni, dalam urusan agama, kalau rasa berat, maksudnya itu salah faham. Iblis dengar ni, nampak kau stres kan, nak kekalkan sebelah tu kan. Kau jangan stres, kau rasa nak bangun lah kan. Kau rasa nak bangun lah. Kau kalau tak perlu sebelah. Kalau kau rasa mampu 3 rakaat, witir 3 rakaat, kenapa nak tekan-tekan? Lelah sekali-sekali. Tinggal 3. Tu pun tuan-tuan sekalian, 3 tu tinggal kat mana? Mula 3 stres lagi. 3 tu lelah sekali 1 rakaat sebelum azan. Masuk dapat. Dia buat witir 3 rakaat. 1 rakaat azan. Maksudnya dapat witir tu. Dapat lah. Tapi terus punyalah. Kita kata apa? Kalau stres, maksudnya tak payah tekan-tekan. Jaga-jaga juga disiplin. Teruskan, tekan, tapi ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Baik. Allah Ta'ala telah mengetahui niat kita yang tersembunyi itu, sehingga menjadikan dia murka terhadap kita dan menolak semua amalan yang kita lakukan tadi. Allah Ta'ala maha mengetahui niat kita. Kita boleh menipu orang lain, tuan-tuan sekalian. Saya ingat bukan kita nak tipu Allah, memang tak boleh tipu Allah. Tapi kadang-kadang diri kita pun kita tak mampu nak tipu kan. Kita kata macam-macam ikhlas, tapi jauh dalam hati kita, tuan-tuan sekalian, ada niat-niat yang lain maksudnya. Ini kena jaga dalam urusan ibadat, tuan-tuan sekalian. Utamanya solat, sedekah, baca Quran dan sebagainya, itu kena jaga betul-betul maksudnya. Sebab bila kita dah ambil bahagian daripada dunia,
Nanti bila nak claim akhirat, Allah Ta'ala kata kau dah claim. Bila kau dah claim, tuan-tuan sekalian, kau tak boleh claim lagi daripada aku, kan? Allah Ta'ala dia punya claim dia besar, ganjaran dia besar, tuan-tuan sekalian. Tapi kita dah claim dah, kita nak cepat, claim kat sini cepat sikit, tuan-tuan sekalian. Walaupun temporary, cepat, tapi temporary, kita nafsu kita suka janji cepat, walaupun sementara. Tapi akhirat lambat, tapi abadi, tuan-tuan sekalian. Tapi nafsu kita suka, tuan-tuan sekalian. Itu namanya dunia. Apa makna dunia? Cepat. Dunia makna cepat, akhirat lambat. Nafsu suka, nafsu tak, nafsu suka cepat, kan? Lambat tak suka. Apa yang nafsu suka? Cepat, lambat. Selalu nafsu suka cepat. Apa yang nafsu suka? Lambat. Bayar hutang. Kan? Kalau boleh lambat lagi. Tapi yang lain kalau boleh nak cepat. Tiba-tiba tuan-tuan buat akhirat, tuan-tuan dapat cepat. Tuan-tuan jaga-jaga, sebab hakikat akhirat selalu lambat. Tiba-tiba tuan-tuan dapat cepat, jaga-jaga. Takut dia, kalau kata orang puji tu tak apa, kita buat kerana akhirat, tak terlintas langsung. Kalau orang puji, tuan-tuan sekalian, instant, dia panggil instant reward. Nabi kata instant reward, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan memang cari puji, ya cepat. Bila cepat, tuan-tuan sekalian, jaga-jaga. Takut nanti dah lambat, tak ada. Dah tak ada maksudnya. Baik. Di waktu memulakan amalan, kita liputi hati kita dengan penuh keikhlasan, dengan melakukan sepenuhnya kerana Allah. Kalau ada ni satu lagi tuan-tuan sekalian, dalam diri kita ni, saya sebut dia kita panggil dark side. Dark side maksudnya bahagian jahat kita, bahagian jahat kita. Dia timbul. Dia timbul. Kalau tuan-tuan tengok orang lebih kan, dia timbul hasad. Dia timbul tengok tu. Dia timbul, tuan-tuan sekalian. Tu dia panggil the dark side. Memang ada. Tapi tuan-tuan sekalian, malaikat tak kira tu. Melainkan kita hanyut. Maksudnya, bila kita layan apa semua, lama apa semua, selesa, malaikat catat kau telah berhasad, dengki dengan saudaramu. Tapi kalau dia timbul, tuan-tuan sekalian, kita fikir, renung, tuan-tuan sekalian, kita patahkan cepat. Kita sauhkan supaya tak hanyut. Macam mana nak bagi tahu tuan-tuan sekalian? Macam mana nak sauhkan? Iaitu dengan dua. Pertama, istighfar, kemudian isti'azah. Sauhkan supaya kapal kita tak hanyut, sampan kita tak hanyut. Dua, isti'azah, istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maksudnya, God, that's not me. Maksudnya, itu bukan aku, ya Allah, aku tahu salah. Maksudnya, tapi ada lintasan macam tu, patahkan cepat, tutup cepat. Tapi kalau tuan-tuan dah hanyut dan tuan-tuan selesa dengan keadaan tersebut, maka malaikat akan catat kamu telah berhasad dengki dengan saudara kamu. Baik. Maka dengan berbuat serupa itu, maka yakinlah hati kita sahnya amalan yang kita kerjakan cukup rukun dan cukup syarat, insya-Allah. Manakala kekhawatiran tentang timbulnya syak itu akan menolong dalam menolak riak yang mungkin telah terlebih dahulu mencampuri amalan itu, sedangkan ketika itu kita masih lalai. Kita ni tak dapat lari daripada kesilapan. Sebab tu kena ada sentiasa rasa bimbang amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menguruskan segala keperluan manusia. Ayat saya ulang. Semua orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menguruskan segala keperluan manusia. Ini tuan-tuan sekalian, kalau orang macam ni dia selalu dekat masjid, dia pegang welfare kan? Orang macam ni tak tahu tuan-tuan sekalian, dia memang jiwa dia okey dikacau orang. Dia suka tengah malam orang call dia bangun tengah malam, tuan-tuan sekalian. Maksudnya dia dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, tentang keistimewaan orang macam ni, terpilih ni, insan terpilih.
Nabi, Nabi sebut Allah Ta'ala ada satu golongan, cipta satu golongan manusia yang khusus untuk nak memenuhi keperluan manusia. Memang Allah Ta'ala cipta satu golongan manusia yang hidup dia untuk memenuhi keperluan manusia lain, dan mereka ini aman daripada api neraka. Maksudnya apa? Syurga. Orang yang ambil berat, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, hebat tak? Tolong orang, nanti hari akhirat tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi syurga. High gain. Ingat sunnatullah, high gain come with high risk. Maksudnya masuk tinggi, untung tinggi, risiko tinggi. Orang puji, dia tu, ya Allah, hang nak minta tolong dah, bila boleh dia balik gembira. Gembira sangat. Jaga-jaga. Hendaklah dia berniat dalam hati untuk menempa pahala daripada Allah bila dia menimbulkan kegembiraan dalam hati orang yang ditunaikan keperluannya. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Jaga. Sebab last sekali bila dia nak claim, Tuhan kata kau dapat semua dah. Kau dapat pujian, kau dapat penghargaan, kau dapat semua dah. Maksudnya akhirnya dia tak dapat apa. Sebab tu jaga-jaga hati kita pula tuan-tuan sekalian. Mudah sangat kalau orang puji lah, ya Allah, tuan-tuan sekalian, lupa segala kesukaran dan kepayahan tuan-tuan sekalian. Ini jaga-jaga, takut kita hanyut. Kalau rasa macam tu, cepat-cepat istighfar, taubat, ya Allah, jaga niat kita. Maksudnya, kan? Begitu juga dengan orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Janganlah dia mengharapkan sesuatu dari orang yang diajarkan ilmu itu selain daripada pahala semata-mata. Ini kena jaga sungguh, tuan-tuan sekalian, kan? Kadang-kadang dulu kalau kita tengok contoh cerita-cerita tentang dulu maksudnya dia ada anak murid dia. Bila nak minta tolong apa kan, saya ada anak murid saya ni maksudnya. Tapi bila anak murid dia tak tunaikan, ni anak murid dia tak tahu mensyukuri, tak tahu menghargai maksudnya. Jadi dia mengambil kesempatan atas anak murid dia maksudnya. Itu tuan-tuan sekalian, ada niat-niat yang lain. Dia mengajar je. Mengajar. Anak murid dia nak menghargai budi dia, itu kewajipan anak murid dia. Tak ada kena mengena dengan dia. Dengan dia iaitu mengajar je. Mengajar apa semua. Tiba-tiba anak murid yang sedar, orang berbudi kita berbahasa, kewajipan untuk mensyukuri, dia buat baik. Itu kewajipan anak murid, tak ada kena mengena dengan dia. Tapi kalau dia mengharapkan balasan, tuan-tuan sekalian, takut-takut hatinya telah tersentuh oleh riya, tersentuh oleh riya. Baik, yang last insya-Allah. Jangan pula dia menginginkan pujian atau balasan, upah dan sebagainya, atau minta diterima kasih dan disanjung sebagai imbalan atas segala amal bakti yang diberikan kepadanya, kerana yang diberikan itu menghapuskan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni jadi isu, yang jadi isu ni tuan-tuan sekalian, bila mengajak buat semua dia letak harga. Waktu dulu ikhlas lah tuan-tuan sekalian, saya tak kisah sangat. Lagilah ikutlah. Maksudnya itu bukan matlamat dan tujuan saya. Tapi bila dah jadi selebriti, tuan-tuan sekalian, dia tolong cakap dengan PA saya. Dia tak cakap dengan PA. Kalau khutbah 2,000 maksudnya. Khutbah ada, kalau ceramah dalam 3,000 ke atas, bergantung kepada skala ni maksudnya. Dia tak cakap dengan PA dia, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, ini memang dah jadi, bila kita tetapkan harga dan semuanya, kalau kadang-kadang nanti kita nak claim payah sebab kita dah claim di dunia. Dia ada satu hadis pasal seorang sahabat, dia pergi tolong satu kaum tu minta tolong, yang bukan Islam, minta tolong pemimpin dia, ketua dia sakit. Jadi dia pergi tolong, dia baca Fatihah, buat macam mana, ruqyah, sembuh. Bila sembuh, tuan-tuan sekalian, jadi bagi hadiah dia kambing, kan?
Dia ambil lah atas kambing tu, balik tanya Rasulullah, boleh tak Rasulullah kami ambil kambing ni? Rasulullah kata boleh, ambil lah, tak ada masalah. Tapi niat dia tolong tadi bukan kambing. Daripada niat daripada tolong tadi kambing, tak boleh lah. Niat tolong kerana Allah, kesembuhan juga daripada Allah, lepas tu dia dapat. Tapi kalau dah letak daripada awal, saya boleh rawat cik ni, tapi kambing, itu kisah lain lah. Itu kisah lain sebab dah dapat kambing. Tapi kalau orang nak bagi kat kita, alhamdulillah, rezeki daripada Allah Ta'ala juga, maksudnya jalan daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan jadikan itu sebagai matlamat dan tujuan kita. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Moga apa yang kita bahaskan ini jadi ilmu, dan arti kata dia mengubah watak dan perangai kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya. Kalau dalam tuan-tuan dia kan, tuan-tuan niatnya apa? Tuan-tuan buat program tu niatnya apa maksudnya? Kan biasa kalau kita itu memang kadang-kadang orang bagi alasan juga, ustaz kalau konsert boleh mahal. Kan kalau mengajar agama mesti dia perlukan kereta apa, dia perlukan minyak kereta semua. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Kan? Pihak yang ingin mendapat maksudnya perkhidmatan dia tu, dia kena fikirlah. Kan? Setengah ni kalau ustaz kan, ustaz ikhlas kerana Allah, kesianlah kat kawan tu. Tuan-tuan kan? Dia balik lepas pukul 10 habis ceramah apa semua, dia duduk Negeri Sembilan apa semua, main jauh. Kan? Ustaz kan kerana Allah. Tapi kalau artis kita sanggup lebih. Maksudnya bukan ustaz tu kena fikir. Ustaz tu fikir berbudi, dan sebab ilmu pun daripada Allah, semua daripada Allah. Tapi sebab tak ada kerjasama, lalas sekali ustaz kasar, hampa tak fikir, lalas aku kena letak untuk harga minyak aku apa semua, dia letak. Tapi kalau masing-masing memahami, ustaz bagi ilmu, kongsi ilmu. Orang yang menerima dia punya perkhidmatan, dia kena fikir dia masa dia kan. Kalau boleh semua nak duduk dengan keluarga, ada kadang dia tak ada masa dengan keluarga dia, minyak kereta dia, servis kereta dia apa semua, siapa nak bayar? Jadi kalau saling memikirkan, menghargai, tak ada isu lah. Tapi sekarang jadi isu sebab ni yang pertama, kalau bidang agama mesti kerana Allah SWT, mesti kerana Allah, ikhlas kan? Kalau debat dunia kita sanggup berhabis-habisan maksudnya. Tapi tuan-tuan sekalian, ini tentang hati masing-masing lah maksudnya. Dia kena jaga, dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam balik antara kita dengan Allah lah niat kita kan? Niat kita. Sebab Allah ikhlas ni tak nampak. Ikhlas tak nampak. Dia antara si fulan dengan Tuhan maksudnya. Sebab tu kita jangan masuk kan. Kita jangan duk judge hati orang, nak baca hati orang, kita tak perlu. Kita baca hati kita ada maksudnya kan. Sebab kita jangan masuk wilayah, saya selalu sebut, jangan masuk wilayah yang bukan wilayah kita. Hati dia itu dia dengan Allah. Kita jaga hati kita. Boleh dia nak tetapkan, boleh juga, sebab apa? Bukan dia kata ni, sebab ni keperluan untuk duit minyak. Untuk duit minyak, duit tu apa semua dia tetapkan. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau sampai melampau-lampau, ada satu kes tu, dia call tuan-tuan sekalian, kata cerita lah tuan-tuan sekalian, sumbernya daripada mana kan, jemput bagi khutbah kan, 2,000 tak khutbah, ustaz kita masjid ustaz kan, bukan sampai 2,000 kot, tapi itulah rate dia 2,000 kan. Kamu ni kalau buat agama kamu berkira sangat. Betul kan. Quran kata wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kamu menjual ataupun membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tu yang saya tak mahal. Mahal sikit maksudnya kan. Kalau bab lain tak selalu hujah tu, tapi jaga-jaga tu, hujah tu boleh disalahgunakan, boleh disalahkan. Tapi akhirnya kita nak apa? Itu yang jadi. Kalau nak, memang kalau itu yang kita nak, kita dapat tu. Tapi kalau kita nak akhirat, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rezeki ni, tuan-tuan sekalian, bukan kita dapat tu bukan sebab kita minta. Allah Ta'ala dah tulis dah. Contohnya RM50, RM100 kita. Bukan kalau kita letak RM100 kan, kita dapat RM100, kita letak.
Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, memang rezeki kita RM100, orang pun terasa nak bagi RM100. Sebab dia dah tulis rezeki itu. Bukan baru waktu tu. Cuma tuan-tuan sekalian, kita dapat apa? Kita dapat itu sajakah ataupun kita dapat akhirat maksudnya. Baik. Memang payah sikit. Lepas tu kena jaga at the end antara aku dengan Tuhan je. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.